Assalamualaikum semua pejuang PhD. Okey, kali ini kita akan mengupas isu atau persoalan berkaitan dengan DRP. DRP itu apa? DRP adalah Defense of Research Proposal. Di sesetengah universiti dia panggil juga PD, Proposal Defense. Jadi, apa dia persediaan yang perlu pelajar lakukan sebelum DRP? Okey, apa dia yang perlu buat? Okey, kita tengok pertama sekali sama ada print proposal berkenaan, okey, daripada bab 1 sampai bab 3 tu print dan buat tagging. Okey, kalau tak nak print boleh, tapi kalau dicadangkan ya untuk sediakan 2 skrin PC kan, 2 skrin PC supaya nanti mudah bila present secara online. Kalau present secara fizikal, DRP tersebut digalakkan untuk print proposal ya daripada page pertama. Okey, page pertama yang ada tajuk tu sampai ke reference yang terakhir, muka surat terakhir. Kenapa tajuk pun kena print? Sebab nanti panel akan bagi feedback, maklum balas bermula daripada muka surat pertama iaitu tajuk. Okey, sampai ke akhir. Untuk bab 3 kan, bab 1 introduction, bab 2 literature review, bab 3 research method. Jadi print. Selepas print, buat tagging. Buat tagging di tepinya, letak di situ. Contohnya bab 1, bab 2, bab 3. Kemudian letak sub tagging di situ. Okey, research objective di page mana letak tagging. Problem statement di page mana. Kenapa perlu buat tagging? Okey, bila panel tanya nanti, tanya soalan kepada calon. Okey, bila panel tanya soalan, refer to page sekian for your problem statement. Tengah nervous kan? Jadi tagging itu akan membantu. Kita tak perlu nak flip banyak kali page mana cari-cari sebab nervous semua kan, dan juga mempercepatkan. Kita terus pergi kepada tagging berkenaan dan buka terus page berkenaan. Okey. Kemudian apa lagi tipsnya? Okey, selain daripada buat tagging, kalau dah print proposal berkenaan, apa lagi yang perlu buat? Okey, apa lagi yang perlu buatnya adalah sediakan air. Okey, sediakan air, letak kat tepi. Kenapa? Bila nervous, bila rasa tiba-tiba kering tekak, nervous kan. Jadi boleh teguk air kejap, kemudian baru boleh prepare untuk menjawab maklum balas soalan-soalan daripada panel. Okey. Kemudian apa lagi? Selain daripada mengetahui page by page setiap satu content proposal you perlu tahu semuanya apa yang you dah tulis. Okey, apa lagi yang perlu dilakukan? You perlu prepare diri you untuk mengetahui juga berkaitan dengan research method. Sama ada yang berkait, yang dituliskan dalam proposal dan juga yang tak dituliskan dalam proposal tetapi banyak covered by other researchers dalam bidang sama. Sebabnya nanti senang untuk justifikasi bila panel tanya. Dan research method ini bukan saja kita perlu tahu apa yang digunakan, tetapi kita perlu tahu kaedahnya. Apa itu setiap satu? Kalau kata focus group, apa dia focus group? Kalau kata sampling, apa dia kriteria sampling berkenaan? Kita perlu tahu tu ya. Jadi basic research method tu perlu tahu juga. Tak semestinya semua yang kita tulis dalam proposal tu saja kita perlu tahu, tapi kita perlu tahu asas untuk research method juga, sebab soalan-soalan tersebut akan ditanya untuk menguji
Okey, pejuang PhD ini. Okey, sekarang selain daripada research method tu, nak kena tahu apa lagi yang perlu tahu, perlu prepare asas berkaitan dengan kajian anda. Kalau anda cover tentang marketing, perlu tahu principles of marketing. Tak semestinya kita dah buat tentang digital ni semua ni, jadi tak perlu tahu asas. Tidak, perlu tahu asas tu, foundation tu perlu tahu, sebab dia akan berkait balik dengan study yang anda buat. So itu saja buat kali ini tips dari saya. Kita akan jumpa lagi untuk menjawab persoalan isu-isu lain yang berkait dengan PhD di masa akan datang. Faham ke? Faham. Bye.